Pada bulan puasa, doktor masukkan air ikut tangan. Batal tak puasa? Jawabnya, tengok, awak puasa ke dok? Kalau awak tak puasa, tak ada masalah. Baik, kalau saya berpuasa masuk air ikut lengan. Baik, yang membatalkan puasa ialah memasukkan suatu kepada rongga terbuka. Rongga terbuka, faham lagi? Rongga terbuka mana? Lubang hidung terbuka, lubang mulut terbuka, lubang kemaluan depan belakang terbuka, lubang telinga terbuka, mata tidak rongga terbuka. Faham? Sebab tu kalau dia buah ubat mata, air masuklah dalam mulut dia. Nah, ni bukan rongga terbuka, tak batal. Faham? Jadi masuk di lengan, rongga terbuka tak? Tidak. Yang jadi batal ialah dia masuk di lengan air Pepsi. Air itu lalu ke lengan, masuk dalam perut. Kenyang. Atau tapping. Nampak? Tapi kalau masuk sekadar dalam urat, menguatkan badan, tidak batal. Yang batal, masuk daripada jarum, masuk ke dalam perut, mengenyangkan. Itu baru batal.